Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi hari ini kita bersama Cik Zulfa, merupakan pegawai Maybank. Pegawai bank untuk menceritakan ataupun kita bertemu bual berkenaan dengan masalah pengangguran belia di Malaysia pada hari ini. Jadi soalan saya yang pertama, apakah masalah pengangguran yang berlaku di kalangan belia di Malaysia pada hari ini? Dipersilakan. Okey, kalau macam masalah pengangguran yang berlaku di Malaysia sekarang kan, saya rasalah kebanyakan kelulusan belia ni tak sejajar dengan peluang pekerjaan tu. Serta macam peluang pekerjaan ni ada persaingan yang tinggi lah. Okey, baik. Bagi soalan seterusnya, saya nak tanya berkenaan dengan adakah pengalaman pekerjaan tu penting untuk seseorang belia ni mendapatkan peluang pekerjaan. Sebab kita tahu belia ni dia terhad sebab kebanyakan di antara golongan belia ni datang daripada fresh graduate. Jadi adakah pengalaman pekerjaan tu memainkan peranan dalam mendapatkan peluang pekerjaan? Silakan. Bagi saya lah, memang penting lah untuk satu company tu. Sebab kan kebanyakan majikan kat luar sana memang mereka nak pekerja yang ada pengalaman kerja. Tapi dia bagi kesukaran jugalah untuk fresh graduate kat luar sana sebab mereka tak ada pengalaman kerja. Okey, baik. Sekarang kita nak tanya berkenaan dengan kesan ataupun impak pengangguran ni terhadap beberapa kelompok. Jadi soalan saya seterusnya adalah, apakah kesan pengangguran belia di Malaysia terhadap kelompok-kelompok seperti individu dan juga masyarakat? Kalau boleh Cik ceritakan kepada kami. Silakan. Okay, kalau macam bagi pendapat saya lah, dia akan beri kesan negatif lah juga kepada seorang belia kan. Sebab dia akan jadi macam satu gangguan juga lah dari tekanan emosi, macam masalah kewangan kan. Dan serta dari menjejaskan keharmonian masyarakat. Okey, baik. Bila kita cerita tentang kesan, apakah orang kata kesan terhadap belia, pengangguran ni membawa kepada, adakah ianya menjerumus kepada masalah-masalah gangguan emosi dan masalah kekurangan keyakinan diri belia itu sendiri? Kalau boleh Cik comment on that. Semestinya iyalah, sebab mereka akan rasa rendah diri, tak ada keyakinan diri apa semua kan. Kalau macam kita di tempat tu pun, kita mesti akan rasa kecewa sebab tak dapat satu pekerjaan yang kita impikan. Baik, terima kasih terhadap perbincangan dan perkongsian. Kita dah bincangkan masalah pengangguran, kita dah bincangkan kesan dan impak, dan mungkin kita boleh pergi kepada segmen cadangan. Jadi di pihak Cik, apakah cadangan resolusi dalam kata kita menangani masalah dan mengurangkan masalah pengangguran belia di Malaysia pada hari ini? Dipersilakan. Okay. Cadangan yang saya boleh bagilah untuk mengurangkan pengangguran belia di Malaysia ni, saya cadangkan kita banyakkan peluang macam latihan kemahiran, program latihan industri yang boleh membantu belia meningkatkan kebolepasaran mereka lah. Ya, baik. Jadi apakah peranan di pihak kerajaan ataupun institusi pendidikan dalam menangani isu berkenaan? Jadi mungkin kita boleh komen pada ketika itu. Macam bagi pendapat saya lah, kerajaan dengan institut pendidikan ni perlu menyediakan satu program latihan yang relevan lah dengan keperluan industri dan memperluaskan lagi lah peluang pekerjaan kepada belia.